Amar pernah tak buat untuk tricep tapi gym tu tak ada mesin, tak ada apa, ada dumbbell ke? Boleh tak? Okey, korang semua, ini Amar share korang, kalau nak buat tricep tapi kita ada dumbbell je. Ada dumbbell je. Macam korang tak ada masa lagi gym kan, beli dumbbell kat rumah kan. So, senang je, ada 2 exercise lah. Easy. Okey, first kali, make sure jangan ringan sangat. Okey, jangan terlalu berat. So first kali ni kita panggil tricep extension. Okey, nafas, hembus. Nafas, hembus. Nafas, hembus. Kena lipat siku tu habis ke? Ya, kalau boleh lipat siku habis. Nafas penuh sampai bawah. Memang habis. Kalau tak habis, dia tak target sampai atas sampai bawah. Dia dapat sikit je. So kalau kau pergi habis, dia akan dapat tarik sampai bawah. Memang lipat betul-betul habis. Betul. Tu tolak. Push. Okey. Ada orang dia buat 2 tangan. Okey. Macam kalau ada dumbbell kan tak berat kan. Jadi Amar guna 1 tangan. So bila 1 tangan dia jadi berat lah. So bila tak larat tolong sikit. Okey. Lepas tu bila straight tu straight betul-betul straight ke ataupun macam suku straight habis? Straight habis. Okey. So make sure masa turun tu slow. Slow control. Hembus. Naik laju tak apa. Ada orang dia buka. Ada orang dia tutup. Tu tak ada masalah lah. Sama je. Bagi Amar habis kau tutup lah. Okey, lepas tu yang exercise kedua senang je. Yang ni boleh ambil ringan sikit kan. Okey. Tunduk. Nafas, hembus. Kick back. Ini easy lah. Okey, kalau kat gym pun kan, kalau kau dapatkan tricep kita, memang kita akan buat kickback. Tapi guna kabel lah. Okey. Beza dia bila korang buat kickback, dia dapat dalam. Dia macam cangkuk kan. Okey. Macam selalu kita buat tricep post kan. So kalau yang atas tadi tu dia target besar. So kalau korang nak besar, korang buat yang tadi tu. Okey. Atas untuk tebal, kickback untuk ekor udang, untuk cangkuk. Okey. Guys, buat tricep kat rumah orang boleh buat. Janji ada dumbbell. Follow guys, ada lagi soalan aku nak tanya dekat Amar je lagi.